ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati lagi kasih Tuan Imam serta jemaah sekalian, insya-Allah kita sambung pembacaan kitab 65 Gambaran Kehidupan Sahabat buku 1, dan kita pada malam ini akan membicarakan tentang seorang sahabat Rasulullah yang dengan asbabnya turun juga ayat Quran, iaitu Abdullah bin Ummu Maktum. Apa kata para ulama tafsir tentang beliau? Seorang lelaki buta yang Allah Subhanahu wa taala turunkan 16 ayat mengenai beliau. Ayat itu dibaca dan akan terus dibaca selagi mana siang dan malam silih berganti. Cuma bezanya, ayat yang turun terkait dengan Abdullah bin Ummu Maktum ni bukan satu penghinaan, tetapi satu kemuliaan. Kalau macam Abu Tabat syara Abu Jahal, Abu Lahab. Itu ayat turun juga, ayat terkait dengan dia, tapi satu penghinaan. Ini satu kemuliaan. Siapakah lelaki ini? Nabi SAW pernah ditegur dari 7 petala langit dengan teguran paling keras dan paling terasa lantaran beliau. Jadi jangan baca ayat ni kita ingat Allah tu di langit. Itu dah salah akidah tu. Allah tidak bertempat. Jadi wahyu tu turun dibawa oleh Jibril. Jadi bila dia sebut dalam tulisan ni pernah ditegur dari 7 petala langit. Jangan kita ingat Allah itu berada di langit. Itu tidak menepati akidah ahli sunnah wal jamaah. Siapakah gerangan beliau ini? Oleh sebab beliau, wahyu daripada Allah telah diturunkan oleh Jibril Al-Amin ke dalam hati Nabi SAW. Beliau ialah Abdullah bin Ummu Maktum, penyeru azan Rasulullah SAW. Biasa kita dengar nama Bilal dikaitkan dengan azan. Sebenarnya ada 2 orang. Salah seorang ialah Abdullah Ummu Maktum. Abdullah bin Ummu Maktum adalah orang Mekah dan berketurunan Quraisy. Beliau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW. Ini kerana beliau ialah sepupu sebelah ibu kepada isteri baginda Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu anha. Sepupu Sayyidatina Khadijah. Bapa beliau bernama Qais bin Zaidah, manakala ibunya Atikah binti Abdullah. Ibunya dipanggil dengan panggilan Ummu Maktum kerana beliau melahirkan anaknya, yakni Abdullah, dalam keadaan buta. Maktum sejak lahir, buta sejak lahir. Kalau buta saja ataupun pekak saja, dia masih lagi mukallaf.
Tapi kalau ada dua, buta, lahir buta, pekak, dia tak ada hukum atas dia. Dia kira merdeka lah. Tapi macam kita ni, mukallaf lah Azam, sebab boleh lihat, boleh dengar. Dua panca indera ni sangat penting. Salah satu kalau ada, boleh belajar lagi. Boleh belajar lagi. Saya ada anak murid yang buta, PhD dia dah jadi pensyarah dekat UM. Dulu masa saya mengajar, dia buat degree, lepas tu dia buat master kat UM, buat PhD kat UM. Baru ni tahun lepas dapat anugerah sempena Hari Pekerja, dia dapat anugerah Icon OKU. Pergi merata dunia sekarang orang panggil, orang panggil. Jadi walaupun cacat penglihatan, tapi pendengaran ada, lagi boleh belajar. Boleh belajar. Jadi Ibnu Abdullah Ummu Maktum, dia buta sejak lahir, tapi dia masih mukallaf lah. Abdullah bin Maktum telah menyaksikan tempat terbitnya cahaya Islam di Mekah. Allah Subhanahu Wa Taala telah melapangkan dadanya untuk beriman. Beliau merupakan antara orang yang terawal memeluk Islam. Abdullah bin Maktum telah mengharungi segala kehidupan tribulasi yang dihadapi orang Islam di Mekah. Kehidupan mereka di Mekah penuh dengan pengorbanan, keteguhan, kecekalan dan bayaran tebusan. Beliau juga turut merasai kesakitan yang dikenakan oleh orang Quraisy sebagaimana yang dirasai oleh para sahabatnya. Beliau juga menanggung kebengisan dan kekerasan orang Quraisy sebagaimana mereka. Bagaimanapun keazaman beliau tidak sekali-kali goyah, semangat beliau tidak sekali-kali pudar, dan keimanan beliau tidak sekali-kali lemah. Sebaliknya, semua itu menambahkan lagi keutuhan beliau untuk berpegang dengan agama Allah dan menguatkan pergantungannya kepada kitab Allah. Ia juga mendorongnya untuk memahami lebih mendalam syariat Allah, semakin merapati dan prihatin terhadap Rasulullah SAW. Apa yang kita belajar, bahawa bukan soal fizikal. Kalau hari ni kita belum dapat menguasai khususnya ilmu agama ni, bukan pasal fizikal sebenarnya. Sebab Abdullah Ummu Maktum buta, tapi apa yang ada pada dia? Apa yang ada pada dia sebenarnya? Mata buta. Bila mata buta ni, walaupun kaki sempurna, tangan sempurna, dia terganggu ke. Nak jalan tak sebatas kita, nak bertindak tak sebatas kita. Tapi dia ada kekuatan sebenar. Kekuatan sebenar kita ni bukan pada fizikal. Kekuatan sebenar kita ialah pada roh. Pada roh. Kalau kita buka kitab Imam Al-Ghazali ni, dia banyak menulis tentang manusia ni, dia punya diri terbagi kepada dua, jasmani dan rohani. Jasmani ni fizikal lah, yang kita boleh pandang, kita boleh sentuh, dan termasuk juga jasmani kalau kita belah tengkorak kepala kita, yang kita nampak otak tu fizikal lagi. Terbelah dada kita, nampak jantung, nampak paru-paru, nampak pankreas, nampak macam-macam lah, hati dan sebagainya. Unsur itu fizikal lagi. Jadi kekuatan manusia ni bukan pada fizikalnya sebenar, walaupun fizikal tu kita perlu. Bahkan kalau kita belajar tasawuf, fizikal ni yang menutup kita untuk lihat kebenaran ni. Jadi kekuatan kita sebenar ialah pada diri kita yang bersifat rohani. Diri kita yang bersifat rohani itu yang kita kena, selain daripada kita makan, minum, ni bulan Syaban ni kenyang makan. Kenyang makan. Tapi itu semua makanan fizikal. Ada orang tak dapat makan fizikal ni, kecil hati kan? Tapi sebenarnya yang patut kita risau kalau kita tak dapat beri makanan untuk diri kita yang dalam sifat rohani tadi. Apa dia? Diri kita yang dalam sifat rohani itu bermula daripada akal. Akal tu diri kita yang bersifat rohani. Akal boleh nampak kan ni? Tak nampak kan? Kalau kita belah tengkorak ni tu otak, tapi akal tak nampak. Akal ni ada pada manusia, tak ada pada binatang. Tak ada pada binatang.
Bahkan bila sebut malaikat pun kita tak cerita bab akal. Malaikat ni dia sami'na wa ata'na 100%. Allah kata sujud, Allah kata rukuk. Jin pun tak ada akal macam kita ni, kan? Jadi kita ni akal kita tu bersifat rohani. Jadi akal ni apa dia punya makanan? Baris ilmu dan pengalaman yang baik. Itu yang kita, bila kita tak belajar, kita tak ada majlis ilmu, sebenarnya kita rasa macam okey, tapi tak okey sebenarnya. Sebab seperti mana rohani kita, seperti mana fizikal kita, rohani kita pun perlu makan tiap hari. Ini kita bagi makanan fizikal tiap hari je, pasal dia makan. Kalau kaki tangan kerajaan tu khusus dekat hotel 6 kali makan, 6 kali saya kira. Breakfast, lepas tu rehat pukul 10, lepas tu makan tengah hari, lepas tu minum petang, lepas tu makan malam, lepas tu supper. Wah, kalau hotel tu kat tengah bandaraya Kuala Lumpur, ada geng-geng yang keluar lagi lepas apa makan malam tu, lepas program malam tak mau siapa dekat hotel, tak ngam. Kalau dekat Kampung Baru, pergi kat Kampung Baru makan nasi lemak antarabangsa kan. Bagi makan fizikal, masya-Allah, kan? Ni besok Ramadan kan, bukan cerita pasal makan fizikal tu, tapi orang awam ni bila sebut Ramadan, kisah makan tu lah. Esok nak buka apa, lepas tu esok nak more apa, esok nak sahur apa. Ada orang rezeki dia masuk Ramadan ni, dia meniaga kuih je dapat sebulan Ramadan tu dapat 8,000, 10,000. Pasal apa? Ramai yang berpuasa ni ramai orang awam. Kan? Tapi marah orang, tapi cakaplah juga. Jadi mengapa banyak sangat makanan semua laku? Pasal yang berpuasa ni ramai orang awam. Tapi kalau yang berpuasa ni dah tingkat makam dia, mungkin tak laku kuih ni, sebab dia makan sekadarnya saja, kan, sekadarnya saja, untuk menegakkan tulang belakang dia kata. Bukan sampai orang ni sebenarnya kata apa, menteneng perut ni, menteneng perut ni, mengening perut dia. Allahu Akbar. Dan kemudian kita juga bila fizikal sakit, bukan main cepat jumpa doktor, betul? Walhal fizikal kalau sakit tak sampai bunuh orang. Hari ni ada kematian dekat Cerating, Kuantan. Dia bunuh anak dia kecil yang umur 3 tahun 4 tahun, dia bunuh isteri dia bunuh mak dia. Allahu Akbar. Lepas tu dia bunuh diri dia. Hari ni 5 orang dia bagi, kan? Jiran kata dia ni baik orangnya, bertegur siapa. Itu yang kita tak nampak. Sakit fizikal semua orang nampak, sakit rohani orang tak nampak. Kadang-kadang orang yang punya diri pun dia tak tahu dia ada sakit rohani, Aziz. Sakit fizikal tak sampai bunuh orang, tapi bila sakit rohani dia boleh bunuh orang, boleh bunuh diri. Kalau dah boleh bunuh mak sendiri tu, kita tak tahulah macam mana sakit dia. Sebab mak ni anak sayang juga, isteri sayang juga, tapi kalau dah sampai boleh bunuh mak ni, dahsyat ni, kan? Dahsyat. Sakit rohani dia dahsyat. Jadi rohani ni orang tak peduli, ramai orang tak peduli. Contoh, saya ni sebut dia, contoh kita nak tahu, minta maaf juga, tapi kena sebut juga. Bila kita tengok majlis ilmu tak ramai orang, bermakna ramai orang sakit rohani. Tak kira lah majlis ilmu tu dekat universiti ke, dekat college ke, dekat masjid ke surau, tak ramai orang dalam majlis ilmu, bermakna ada ramai orang ada masalah penyakit rohani. Yang pertama iaitu akal dia. Sebab akal ni perlu dibagi makanan tiap hari, dan makanan akal ialah ilmu. Bukan sembarang ilmu yang benar, tepat lagi. Ilmu yang benar, tepat lagi. Apa saya lupa, ada 3 tu.
benar, tepat, tak ingat. Ilmu tu mesti benar dan tepat. Nah, ada satu lagi saya lupa istilah. Jadi nak dapat, dia bukan sembarang ni. Kalau kita masukkan ilmu yang batil, tak jadi juga. Jadi tiap-tiap hari mesti dapat ilmu yang benar, tepat lagi, mulia, suci. Maksud saya ilmu wahyu ni mesti. Nak jaga akal kita, ilmu wahyu tu wajib. Ilmu wahyu tu apa dia? Yang padu ain lah. Padu ain bab tauhid, padu ain bab fiqh, padu ain bab tasawuf, padu ain menyangkut pasal nak baca Quran. Ini besok Ramadan, cuma nak baca Quran. Tajwid intam bukang. Sibuk nak khatam. Kalau tajwid intam bukang, tak payah khatam. Kalau tajwid intam bukang, tak payah khatam. Lebih baik baca surah lazim tu, betulkan tajwid tu. Betul tak? Ini tajwid tak betul lagi, nak khatam. Orang tak bagi khatam marah. Tahun ni tak khatam. Lebih baik baca daripada surah Duha tu sampailah Anas, betulkan tajwid dia. Kurang-kurang lepas Ramadan ni kita baca surah lepas Fatihah tu dah betul lah. Nak baca daripada Al-Fatihah sampai Al-Baqarah tu silakan lah, tapi jangan rush nak khatam. Jangan rush nak tamat 30 juzuk. Baik, ni. Jadi makanan utama untuk akal kita ialah ilmu yang benar, tepat lagi, mulia, suci. Itu ilmu wahyu. Selepas dah dapat ilmu wahyu ni yang menyangkut al-fadhu ain dari segi akidah, yakni tauhid, fiqh, tasawuf dan bab mengaji ni, tajwid ni, tambah ilmu-ilmu yang benar, banyak lagi yang cabang-cabang ni. Misalnya belajarlah sikit tentang kemanusiaan. Kalau ada peluang belajar psikologi, belajar sosiologi, belajar macam-macam G lah. Belajar, itu ilmu tambahan. Belajar bab ekonomi supaya bila kita berniaga dengan betul. Tahu, ada tanggungjawab berkaitan dengan apa, zakat dan sebagainya. Hari-hari kalau kita makan minum hari-hari, kena ada makanan yang berzat, ada nutrisi yang cukup. Ini pun begitu juga. Kalau hari-hari baca surat khabar tak jadi. Nanti gila, takut gila. Hari-hari baca surat khabar, hari-hari tengok TikTok, boleh gila tu. Sebab kalau tak betul-betul, kalau tak ada ilmu asas tadi, ilmu fanu ain, kita makin baca maklumat-maklumat sama ada yang yang dalam buku ataupun media sosial, boleh pening kepala. Saya tak kata orang lah, saya tengok juga TikTok, tengok Facebook, tapi sampai satu ketika tu pening, tutup. Kita nak ikut perkembangan, tengok bab politik, tengok bab ni, tengok bab ni, pening. Pening. Bayangkan kalau kanak-kanak atau anak-anak kita yang tak ada asas yang kuat, dia tengok tu boleh rosak, memang boleh rosak. Jadi kena hari-hari bagi ilmu. Kalau tak boleh pun datang majlis kuliah ni, ustaz kita, Ustaz Azim dah ada dah online tiap-tiap hari, daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Bukan terbenam matahari, sampai tengah malam. Malam tadi saya ikut kuliah dia, Minhajul Abidin, kan? Bukan dia lelap, saya lelap dulu, kan? Dia habis pukul 12 midnight. Lepas tu dia more, kan? Tiap-tiap malam ada. Cari tuan-tuan. Dan kita dah ada orang yang kita kenal. Orang kata belajar dalam TikTok ni entah siapa-siapa guru. Ustaz Azim takkan kita tak kenal. Dengan orang lain kita takut nak belajar, kita tak tahu latar belakang dia. Ustaz Azim kita dah clear dah, ikut dia. Tak boleh kuliah subuh, ambil kuliah duha. Tak boleh kuliah duha, kuliah zuhur. Tak boleh zuhur, asar, tak boleh asar. Maghrib, tak boleh maghrib, lepas isyak. Tak boleh juga. InsyaAllah boleh mati lepas ni. Boleh mati. Apa yang mati? Akal kita akan mati. Bila akal mati, habis. Jadi ni Abdullah Ummu Maktum tu dia kuat ni, kuat akal dia. Akal dia setiap hari dapat ilmu. Dia jumpa Rasulullah, minta Rasulullah bacakan Quran, dia jumpa Rasulullah, minta Rasulullah terangkan tentang Islam hari-hari.
Jadi kita pun hari-hari tuan-tuan. Bak kata Ustaz Azim minta ajar ni dia. Satu minggu ada berapa jam? Ada berapa jam? 168 jam. Betul? 24 jam kali dengan 7 kali 4, 8 tangan 2, 7 anak. 168 jam. Ustaz Azim kata satu minggu ambil 4 jam je. Dia kata 4 jam. Daripada 168 jam. 1 jam untuk tauhid, 1 jam untuk fiqh, 1 jam untuk tasawuf, 1 jam untuk tajwid. Sudah. Tak boleh ke? Memang teruklah besok kena tanya dalam kubur. Tak boleh juga. Bukan banyak jam. Satu minggu ada 168 jam. Tolak 4 jam. Ada 164 jam lagi. Buatlah apa nak buat. Cuma kalau daripada 168 jam ni kita ambil 4 jam untuk 1 jam tauhid, 1 jam fiqh, 1 jam tasawuf, 1 jam tajwid, insya-Allah lagi 164 jam tu dia digunakan dengan betul sebab dah ada panduan tadi. Tapi kalau tak ambil 4 jam untuk dapatkan 4 cabang ilmu ni, 164 jam tu larau, nanti larau. Sebab kita nak suluh tu mesti dengan ilmu tauhid. Nak suluh kehidupan kita mesti dengan ilmu fiqh. Nak suluh kehidupan kita dengan ilmu tasawuf. Nak suluh juga kehidupan kita mesti dengan ilmu tadi tentang Quran. Jadi kalau 4 jam tak digunakan, lagi 164 jam tu besar kemungkinan larau. Jadi kita ingatkan lagi, bagi tiap-tiap hari, bagi tiap-tiap hari. Ustaz Azim kalau dalam kuliah dia mesti sebut apa? Mengajilah, punya Melayu kan? Jadi kita mudah-mudahan dapat jadi anak murid beliau lah. Kalau tidak dapat hadir bersemuka online, carilah banyak dia dalam tu. Kalau orang saya tak kenal, saya tak berani kempen. Tapi kalau Ustaz Azim tu, saya berani kempen lah. Kita tahu dia punya apa stand macam mana kan. Baik. Jadi, tengok dah. Ramai tak orang tak isi keperluan rohani yang pertama akal? Ramai. Kalau dia tak isi keperluan rohani dia yang pertama ni akal dengan ilmu yang benar, tepat lagi suci tadi, maka apa yang berlaku? Imam Ghazali kata dia ada penasihat, tapi penasihat yang bukan saja jahil tapi jahat. Tu dia. Ini akal ni dia kena jadi penasihat, kena jadi penasihat yang baik, kena jadi penasihat yang berilmu. Tapi kalau dia tak ada pengisian tadi, maka dia tetap jadi penasihat, tapi penasihat yang jahil dan jahat. JJ. Dulu ada penyanyi JJ kan. Ni penasihat JJ. Jahil, jahat. Habislah. Kan? Tadi yang kes bunuh tu, dia ada penasihat yang jahil dan jahat lah. Engkau kalau dah tak mampu nak jaga isteri dengan anak-anak engkau tu, hantar aja balik kat rumah bapak dia. Betul? Yang sampai bergaduh, berbunuh tu apa hal kan? Tak perlu. Hidup ni dalam Islam dah cantik dah, ada garis panduan. Kalau dah tak boleh sangat, bercerai kau kan? Walaupun itu bukan keinginan semua orang, tapi ada orang, itulah jalan keluar dia. Itu sebab ada keharusan dalam syariat. Betul? Tapi bukan sewenang-wenangnya lah. Dan kita sebagai orang Islam jangan pula tengok bila ada orang bercerai tu, oh jahat betul dia ni, bercerai pula. Tak ada. Tak semestinya orang bercerai itu jahat. Kalau secara damai, secara aman, secara waras, dia tahu ini yang terbaik untuk dia, terbaik untuk isteri dia, terbaik untuk anak dia, tak ada gaduh-gaduh, siap ikut semua, dia bukan orang jahat. Bahkan ramai orang hidup suami isteri tak bercerai, tapi tak guna punya. Kalau kata orang Penang, mangkuk ayun punya kan, mangkuk ayun punya suami, mangkuk ayun punya isteri. Yang isteri mengumpat suami, yang suami pun mengumpat isteri, mengata, kau tak balik lagi ni, dah pukul 12 malam. Aku malah balik. Aku kalau balik dia tak tidur lagi tu, pening kepala aku. Dia duduk lepak kedai kopi, kedai tu pun dah tutup, dia jadi jaga pula kedai kopi tu. Orang kedai tu kata, aku nak balik dah. Tak boleh balik, saya tengok lah kok ada budak-budak datang lepak. Ramai orang
tak bercerai, hidup sebagai suami isteri, tapi sengsara. Kalau nak juga terus hidup sebagai suami isteri, dah tak boleh nak urus tu, carilah puncanya. Di antara puncanya ialah rohani itu ada masalah, suami isteri itu rohani ni ada masalah, akalnya ada masalah, ilmu tak ada. Ilmu yang paling utama sekali ilmu wahyu lah, bab akidah tadi, bab fiqh, bab tasawuf, itu tu ramai orang tak peduli. Terus terang kita kata, kalau setakat belajar kat sekolah sampai stam sekalipun tak selesai lagi. Sampai sihir tinggi agama Malaysia tak selesai lagi. Dia kena terus belajar, terus belajar. Kitab tebal nipis tak penting. Yang penting walaupun kitab tu nipis, tapi khatam dan diulang. Kalau dulu orang dulu, saya ingat ni masa saya berkesempatan belajar sikit-sikit dulu, ustaz saya punya kitab kecil Risalah Tauhid tu. Risalah Tauhid berapa muka surat? Nipis je, dengan penawar bagi hati, nipis je. Nipis je dalam. Tapi nak habis tu siapa paling kau bertahun tak habis. Sebab dia ulang. Sebab apa? Sebab kitab yang dia pegang nipis, tapi ilmu dia daripada berpuluh-puluh kitab. Kita dah kitab tu nipis, ilmu kita pun tak seberapa. Ini yang kita pergi menghadap ni, macam kata ustaz kita kan, Ustaz Azim, dia mondok berapa tahun, lepas tu pergi Syria. Memang dia bawa kitab tu, kita tengok misbah apa? Tapi dia belajar berpuluh tahun kat Pasir Tumbuh tu kan. Kemudian pergi Syria. Dalam kepala dia tu, kalau dia nak cakap terus tu kan kita lah pening kan. Yang dia ulang-ulang tu memang betul lah. Justru datang belajar dulu, sebab bila datang belajar tu, dia keistimewaan orang yang datang belajar ni, dia belajar sikit tapi nanti Allah buka. Tu dia. Kita belajar memang tak habis, tak apa tuan-tuan. Tapi hikmah dia, siapa datang belajar, nanti yang lebih itu Allah tambah. Macam mana Allah tambah? Adalah cara Allah. Tapi syarat dia mesti datang belajar, Aziz. Kalau tak datang belajar, dia tak dapat tambahan tu. Syarat pertama mesti datang belajar, walaupun tak habis, walaupun tengah belajar tu ngantuk-ngantuk, tak apa, tiba faham je. Saya ada kawan, kalau masa belajar tu kat universiti, dia memang mengantuk tu. Tapi dia tetap datang kuliah. Dan bila peksa, markah dia paling tinggi. Markah dia paling tinggi. Dia dapat ilmu hikmah macam mana tak tahu Okey. Kemudian apa lagi roh? Ni kita cerita ilmu maktum. Abdullah Ummu Maktum ni fizikal dia kurang jadi di mana kekuatan dia? Pada rohnya. Roh yang pertama pada akal dia. Roh yang kedua pada apa? Nafsu dia. Nafsu dia kan, nafsu tu sifat roh dia didik nafsu dia. Dia bukan memenuhi semua kemahuan nafsu. Nafsu dia setakat bagi keperluan saja. Nafsu nak makan, dia bagi. Berapa kau perlu nasi? Satu hari berapa kilo dah? Satu suap pun dah cukup dah. Ini kita, ya Allah, kalau kenduri kahwin 5 buah rumah, 5 orang pula jamahlah sikit. Jamah tu bukan sikit kan. Kalau 5 rumah tu, ingat, ya Allah, balik rumah tu kalau berdiri depan cermin tengok sisi, apa tu perut dalam macam ni. Nafsu kita nak minum, tapi minum sekat yang dia perlulah kan. Dan makan serta minum yang dibenarkan oleh syariat saja. Tengok ada orang dia makan tapi tak patuh syariat, segala macam benda dia makan. Ada orang dia minum tapi tak patuh syariat, segala macam benda dia minum. Habis nafsu kita akan jadi makin jahat. Bila nafsu makin jahat, habislah. Sebab nafsu ni pintu masuk syaitan. Bila dia tak dididik, tak dibimbing, akhirnya syaitan dapat guna dia untuk rosakkan kita. Tapi kalau kita berjaya didik nafsu kita, syaitan tak ada ruang masuk sebenarnya. Dia tak boleh pergi.
Dia nak masuk ke situ lah. Dia nak masuk ke situ. Nafsu. Jadi nafsu ni kita ingat dengan diri kita, ni bulan puasa ni di antara objektif utama Ramadan ni untuk diri apa, Aziz? Nafsu lah. Nafsu. Tapi kalau kita sibuk melayan makan kita, nak memenuhi selera kita, juadah yang berbeza-beza setiap hari, dan pelbagai pula tu, nafsu kita takkan terdidik. Biasa-biasa je. Cuma sekali-sekala ada istimewa tu, tak apalah. Tapi kalau tiap-tiap hari nak fikir kurma apa, ajwa, taklah kat kita. Kurma ajwa tu sedap pula tu kan. Dah mahal, sekali berasa habis satu kotak. Esok ajwa lagi berapa, RM100 nak habis. Jadi belilah kurma ajwa tu, satu hari satu biji, share satu keluarga, seorang sikit lah. Yang lain tu kita makan kurma biasa. Kan? Orang berniaga memang ada kempen kan. Dia kata ni daripada Madinah, ini dari kebun di mana Rasulullah, macam-macam dia kempen. Tak salah kita tak makan kurma ajwa, ikut kemampuan. Didik-didik sikit nafsu kan. Tengok bulan puasa ni kan, ramai orang berbuka kat mana? Buka kat restoran lain, buka kat hotel lain. Memang makanan sedap-sedap, tapi yang sedih apa berlaku? Semayang lewat. Betul? Semayang lewat. Ujung-ujung dia nak habis dah maghrib, aku pergi semayang. Itu bukan semayang seorang hamba. Semayang seorang hamba ni dia memang menunggu-nunggu masa untuk bertemu dengan Tuhan dia. Tuhan kita Allah lah. Bukan last minute baru pergi. Itu bukan hamba kan, itu hanya takut berdosa. Takut berdosa nanti tak semayang. Dia bukan datang daripada kerinduan. Baik. Jadi nafsu ni ikut kemahuan, habis kita. Dia ikut keperluan saja. Jadi kita sangat yakin kalau Abdullah Ummu Maktum ni dia memenuhi kemahuan ke keperluan nafsu, keperluan dia tu pun ikut syariat. Baik. Kemudian roh yang ketiga apa? Hati nurani. Hati sanubari lain, hati nurani lain. Hati sanubari itu jantung. Hati sanubari. Hati nurani tak nampak. Jadi hati nurani ni dia punya makanan zikrullah. 24 jam kena berzikir. Bulan puasa ni patut 24 jam berzikir. Zikir ni macam-macam lah. Itu kita sebut apa? Istighfar jangan tinggal, selawat jangan tinggal, tahlil jangan tinggal. Itu 3 basic. Lepas tu tambahlah baca Qurannya, tambah lagi macam-macam. Sembahyang sunat dan sebagainya. Hati kita mesti kita masukkan kebesaran Allah tu melalui apa? Zikrullah. Jadi insya-Allah kalau 3 rohani kita ni, iaitu akal, nafsu dan hati nurani ni diberi makanan yang betul pada setiap hari, kita ada kekuatan yang sebenar. Orang yang kuat rohani dia, fizikal dia buta pun dia boleh pergi perang. Abdullah Ummu Maktum ni pergi perang masa zaman Saidina Umar dan syahid. Dia tak boleh nak pegang pedang macam orang, dia pegang panji sampai dia syahid. Dan dia minta dia diletakkan di antara pasukan hadapan dengan belakang, dia duduk tengah. Dia kata aku tak boleh lagi dah, aku akan pegang panji. Dan jasad dia ditemui dalam keadaan dia tengah pegang bendera. Di mana datang kekuatan? Dalam luar ni. Kita ni kalau nak tahulah rohani kita okey ke tidak, orang lain tak boleh tahu, kita dia tahu. Kalau kita ada guru mursyid dia tahulah. Tapi kalau kita tak ada guru mursyid, macam mana kita nak tahu kita ni okey tidak? Di antaranya Allah bagi kita peluang untuk semak rohani kita okey tak okey. Allah datang ke ujian. Bila Allah datang ke ujian tu sebenarnya Allah suruh semak okey tak okey kau. Kan? Macam-macam ujian lah. Bandir pun kena ujian, betul? Saya pun kena ujian. Masa tu kita tahu lah apa
apa respon pertama kita, itu yang penting. Macam pada Badin kena je stroke tu, apa respon pertama? Kita terus boleh reza, alhamdulillah, alhamdulillah, lulus. Lepas tu maintain dia. Buat je. Kalau perlu pergi rawatan, buat rawatan. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau tak baik pun kita maintain dia. Tapi kalau bila kena uji, katalah tak, itu kaki saya duduk dalam tandas seorang tu, berdiri, jatuh, tendang mangkuk tu kat belakang, pegang, pusing, tengok, apa dah jadi kaki aku ni, berdiri tak boleh, tergelai. Saya hanya saya saja yang tahu ketika itu apa yang pertama terlintas. Kalau terlintas ke arah redha dengan takdir Allah, alhamdulillah. Tapi kalau terlintas yang pertama yang negatif, kan, marah habis semua orang. Ni aku nak cari ni, siapa pengurusi masjid ni? Walau dia lah pengurusi masjid. Okay. Allah uji kita tu sebenarnya salah satu hikmah dia supaya kita boleh sentiasa test kita, kan, test kita. Kadang dalam hidup kita datang orang yang menyusahkan kita, betul? Maksudnya dia saya cari pasal lah. Nak cari salah je, kan. Jadi walau kita dah buat benda yang betul, tapi dia nak cari salah je. Masa tu ujian untuk kita lah. Nah, kita buat benda betul, benda baik untuk dipuji atau untuk mencari redha Allah. Jadi jangan lihat ujian tu saja-saja. Allah nak bagi sebenarnya peluang pada kita. Jadi berbalik kepada Abdullah Maktum, sebenarnya kekuatan dia pada roh dia, pada roh dia. Jadi apa hikmah yang kita pelajari? Ambillah peluang sepanjang Ramadan ni, kuatkan roh kita. Majlis ilmu, kuliah maghrib tak ada, kan, tapi kuliah subuh ada, kuliah duha ada. Kalau tidak, buat online, tengok online, baca Quran, zikir, kan, banyak bersedekah, kuatkan roh. Fizikal kita ni boleh makan, boleh minum, boleh berdiri tegak, boleh angkat takbir, alhamdulillah. Boleh start motor, alhamdulillah. Boleh start kereta, alhamdulillah. Tak boleh tolak kereta, tak apa, suruh orang tolak. Kereta tu berat saya nak tolak, kan. Yang penting roh kita. Dah berapa kali kita puasa dah? Kalau masing-masing umur 60, start puasa umur 6 tahun, makna dah 54 tahun berpuasa. Jadi kita azam, insya-Allah kejap lagi diumum esok puasa atau tidak. Walaupun dia umum kata hari Khamis puasa, tapi satu hari sebelum ni kita dah set dah minda kita. Set. Buat persiapan, bukan saja fizikal tu kita dah cukup bersiap dah, kan? Cukup bersiap dah. Nizam pun dah cat dah grill rumah dia, kan. Ada orang dah cat tembok apa sudah cukup dah. Tapi sekarang buat persiapan untuk mantapkan kita punya diri yang bernama rohani, akal, nafsu dan hati insya-Allah. Rebut peluang. Kita tak tahu akan datang kita sempat ke tidak Ramadan, kan? Mungkin ni yang terakhir. Mungkin selalu kita cakap mungkin ini yang terakhir, mungkin tidak, tapi tak buat sungguh-sungguh juga. Kalau betul ni yang terakhir, buat sungguh-sungguh lah. Buat sungguh. Okey, tuan-tuan. Jadi saya kira tentang Abdullah Maktum ni kita berhenti kat sini. Kita ambil dia punya ibrah, iaitu kekuatan sebenar kita pada roh kita, bukan pada fizikal. Fizikal ni jagalah kesihatan, jaga makan minum, jaga dia punya kebersihan, tapi jangan tak jaga akal kita, jangan tak didik nafsu kita, jangan tak penuhi hati nurani kita dengan zikrullah. InsyaAllah saya ambil kesempatan ni mohon ribuan ampun dan maaf di atas segala kekurangan, kesalahan. InsyaAllah kita jumpa lagi sebenarnya kalau panjang umur, kuliah subuh, kuliah subuh. Baik, saya doakan semua selamat berpuasa Ramadan. Jangan puasa Ramadan sahaja.
Tapi yang lain-lain juga kita usahakan baca Quran, sebab bila sebut Ramadan ni dia juga terkait rapat dengan Quran, sebab dia turun dalam bulan Ramadan. Okey tuan-tuan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.